Nak tepati tepung janji, nak tepati waktu makan, tak susah. Tapi paling susah adalah nak tepati waktu solat. Sebab itu orang yang paling senang hidup di dunia adalah orang yang senangkan langkahnya untuk solat bila masuk waktu. Dalam satu hadis Nabi SAW, ketika ini ada seorang sahabat, tak silap saya nama dia Hanzalah. Hanzalah ni dia pergi jumpa sahabat Nabi, dia menangis teresa-esa, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku munafik. Aku munafik. Dia cakap dia munafik. Lepas tu sahabat Nabi ni tanya, "Kenapa kamu cakap kamu munafik ni?" "Saya bila bersama dengan Nabi, hati saya khusyuk. Hati saya boleh fokus. Hati saya rasa dekat dengan syurga. Dan saya bila Nabi sebut pasal neraka, saya rasa benda itu dekat, wujud itu benar. Tapi bila saya balik ke rumah, saya lupa semua tu. Bila saya dengan keluarga, saya bersama dengan isteri dan anak-anak, saya dalam harian saya, faham tak? Tapi saya rasa macam jauh, syurga itu jauh, sekian-sekian, saya rasa hati saya ni jauh." Pernah tak rasa macam tu? Kan? Maksudnya kita rasa aku ni lalai sangat, aku ni kaya, aku ni macam jauh, dunia sangat, macam tu lah. Lalu bila sahabat Nabi yang dengar ni menangis juga. "Ya Allah, kalau macam tu aku pun munafik. Dua-dua ni pergi jumpa Nabi. Dua-dua pergi jumpa Nabi mengadu, "Ya Rasulullah, saya munafik, yang ni pun saya munafik." Lepas tu Nabi tanya, "Kenapa ni kamu fikir kamu ni munafik?" Macam hipokrit. Depan Nabi soleh, depan Nabi ni dalam majlis dengan Nabi sampai menangis, ingat syurga, takut neraka. Tapi dekat rumah gelak ketawa, huha-huha, bergurau senda dengan anak isteri. Faham tak? Macam depan Nabi lain, belakang Nabi lain, tu yang dia kata munafik, macam menipu. Macam hipokrit lah. Lepas tu Nabi pun bersabda, Nabi kata, "Seandainya kamu kekal sama seperti kamu dalam majlis bersama denganku, kamu begitu sama dengan kamu di rumah, maka sudah tentu para malaikat akan berbaris di tepi jalan untuk bersalam denganmu." Nabi jawab macam tu. Maksudnya benda tu mustahil. Kalau kamu boleh capai tahap tu sama, malaikat akan berbaris dan bersalam, menyalam kamu. Macam tu lah tabik hormat. Maksud benda tu tak boleh berlaku. Level macam tu tak boleh capai. Dan Nabi kata, "Sa'atan. Sesaat. Sebab tu ada buku satu ulama tulis, "Hiduplah sesaat." Jadi kesimpulan daripada soalan ini sangat bagus. Kita ni bila makan betul-betul. Nikmati saat makan tu. Sebab kami orang sambil makan, sambil tengok phone, sambil tengok video, dia tak nikmat. Masa makan, nikmati makan. Waktu tidur betul-betul. Ini tidur sambil, telefon jatuh atas muka. Jatuh atas muka. Tidur tu memang tak dapat diselip, tidur tak berkualiti. Tidur betul-betul. Tengok pakar-pakar tidur macam mana nak dapat diselip. Tak dapat diselip, apa ubat mungkin kena ambil untuk supaya hormon tu sekian-sekian, tutup lampu sekian. Alang-alang tidur betul-betul. Alang-alang pergi berjalan, jalan betul-betul. Ini sambil berjalan, sambil buat kerja, itu, ini. Faham tak? Hiduplah sesaat. Masa bekerja, kerja betul-betul, fokus betul-betul, buat all out. Sebab kerja kan ibadah. Kita sedang beribadah melalui kerja. Lepas tu, masa solat, bila orang yang buat sesuatu sepenuh hati, masa solat pun dia boleh buat sepenuh hati. Masa solat betul-betul. Orang yang nak dapat khusyuk solat, dia bermula khusyuk wuduk. Masa wuduk tu dah hadirkan hati khusyuk. Masa basuh tangan, rasakan bahawa, "Ya Allah, bersihkanlah tanganku daripada melakukan dosa." Bila basuh tangan hingga ke siku, "Ya Allah, jadikan tanganku ini menerima buku amalanku di akhirat kelak." Bila basuh tangan kiri, jangan jadikan tanganku ini menerima buku amalanku. Sebab itu petanda buruk. Basuh muka, jadikan wajahku bercahaya di akhirat kelak. Lepas tu basuh kaki kanan, jadikanlah kakiku melangkah ke syurga. Bila basuh kaki kiri, janganlah gelincirkan kakiku ke neraka. Saya pergi jumpa anak saya 3 hari lepas kan. Ambil SPM tahun ni, Luqman ambil SPM. Dia kata, "Umi, terima kasih Umi bagi buku Sahabat Dunia Akhirat." Kan saya ada satu buku Sahabat Dunia Akhirat. Dalam buku tu cerita pasal cara wuduk ni, cara wuduk yang khusyuk. Dia kata, "Luqman baru baca bahagian tu dan Luqman buat sekarang, dan Luqman rasa makin tenang, makin boleh fokus belajar." Sebenarnya siapa yang belajar fokus wuduk, fokus solat, dia akan bertambah fokus belajar. Dia akan tambah fokus kerja. Sebab perkara paling susah nak fokus adalah solat.
Angkat tabir je fikir macam-macam. Dan susah nak tepati waktu dalam dunia adalah tepati waktu solat. Untuk tepati waktu meeting tak ada masalah. Lagi dengan orang yang penting. Nak tepati tepung janji, nak tepati waktu makan tak susah. Tapi paling susah adalah nak tepati waktu solat. Sebab itu orang yang paling senang hidup di dunia adalah orang yang senangkan langkahnya untuk solat bila masuk waktu. Kalau siapa boleh solat di awal waktu, tengoklah tak sampai seminggu, dia akan rasa hidup dia semua senang. Pasal rezeki, pasal urusan kerja, pasal urusan ni, Allah mudahkan. Sebab dia telah menyenangkan langkahnya untuk bertemu Allah saat Allah panggil. Tapi orang yang paling susah hidup dunia adalah orang yang susah untuk tinggalkan urusan-urusan dunia untuk menyambut panggilan Allah. Lepas tu hidup dia macam susah je, macam ada masalah je, masalah ada start je, gini-gini je. Percayalah, orang yang senangkan langkah dia bila menyambut panggilan Allah, banyak sangat Allah hantar pertolongan, Allah mudahkan. Soalnya Allah memandang, ya Allah hamba-Ku ni, dalam dia sedih, dalam dia kecewa, dalam dia sakit, dalam yang ini, tapi bila dipanggil saja seawal, dia jadi penyahut yang pertama. Contoh, kita ada ramai anak, kita panggil, okey anak-anak, dia orang first datang. Sayang tak kita? Sayang. Pasal ada yang lalau hujung-hujung, kena panggil 2-3 kali, kan, tengah-tengah, ya, barulah sampai. Bila datang, dah pukul 3 Zuhur, datang perasaan apa? Beban. Orang yang solat lewat, biasanya dia menganggap solat itu beban. Lagi tak solat, lagi rasa tak settle. Jadi, dia bawa, dah aku dah sengah, aku boleh solat lagi ni. Lepas tu sambung lagi, aku 3, aku boleh solat lagi. Hati sebenarnya berat. Lepas tu bila solat, lega aku dah solat. Bila rasa lega, bukan tenang. Lega itu, selama ini kita rasa solat itu beban. Tapi orang solat di awal waktu, bukan solat itu beban. Solat itu simpulan kasih dan cinta dengan Allah. Jadi dia akan rasa solat itu ada satu nikmat. Satu benda yang dinantikan, nak Zuhur, 15 minit lagi. Aku ready jap lah ambil wuduk. Dia siap ambil wuduk awal. Saya ada banyak kisah orang-orang hebat dan berjaya yang mana kejayaannya bila tanya ialah solat di awal waktu. Tapi kawan ceritanya jadi panjang. Jadi panjang. Macam nak cerita kan? Macam nak cerita. Ada satu Tan Sri, umur dia bukan dekat 1 tahun dah. Umur dia sama Tuan Mahathir. Tan Sri ni pengasas kepada Bank Islam, kepada tabung haji. Apa nama Tan Sri tu ya? Hanafiah. Alamak, saya sebut nama dia, tak apalah, saya rasa masih lagi, tapi sedang sakit sekarang. Sebab dia beberapa kali juga jemput saya ceramah dekat rumah dia. Dia, subhanallah, bayangkan 70 tahun lepas, 80 tahun lepas, dia belajar overseas. Dihantar oleh ni, sebab bijaknya dia kan, dia belajar overseas. Dan bila saya ceramah di rumah dia, bila bicara saya, dia boleh keluar ayat Quran, hadis Nabi dan ayat-ayat surah yang panjang-panjang. Lepas tu bila saya tanya, Tan Sri hafal ayat-ayat ni, dalil-dalil ni. Ini belajar 80 tahun lepas. 80 tahun lepas ke 85 tahun lepas macam tu? Belajar kat mana dulu saya masuk pondok berapa bulan sekejap. Yang dia belajar 85 tahun lepas, dia masih ingat. Ingatan dia sangat luar biasa. Saya kata, ya Allah, dahsyatnya Tan Sri. Lepas tu kan isteri dia cerita. Tan Sri ni setengah jam sebelum solat atas sejadah. Tak ada siapa boleh kacau dia. Bahkan meeting dia dengan orang bukan Islam sekalipun, luar negara sekalipun, kena ikut waktu solat. Dia macam mana pun dia berurusan, orang dah tahu dah. Bila sampai waktu salat, itu waktu dia dengan Allah, bukannya waktu tua ni, daripada muda dia punya sikap. Sebab tu tak pelik, ingatan dia mantap. Bahkan masa tu kan saya lepas ceramah, jemput makan. Saya belum habis makan, tetamu kan, dia dah bangun dah. Tan Sri ni, setengah jam lagi kan Zuhur, dia nak ready untuk ni. Sebelum Zuhur, dia dah baca Quran, zikir apa, menyiapkan hati. Subhanallah. Sebab itu dia dihormati, dia sangat luar biasa. Dia beri manfaat kepada agama sekian-sekian. Jadi tuan-puan ni, itu satu kisah. Ada banyak kisah. Luar biasanya hamba Allah manusia adalah apabila dia boleh menyahut panggilan Allah saat dia sibuk dengan urusan dia. Moga itu jadi motivasi untuk kita lah ya. Bab salat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih. Ya, tepukan lagi sekarang. Okey. Terima kasih.